Jadi sebelum kita nak masuk kepada frasa nama ni, kita kena fahamlah apa dia maksud frasa. Okey, frasa ni adalah binaan daripada sekurang-kurangnya satu patah perkataan atau yang berpotensi untuk menjadi sederetan perkataan. Maksudnya kat sini perkataan tu dia boleh dikembangkan. Okey, contohnya perkataan burung. Dia boleh dikembangkan menjadi apa? Dia boleh dikembangkan menjadi seekor burung. Seekor burung. Dia boleh berkembang menjadi burung merpati. Burung kakak tua ke tak kisahlah. Tetapi dia boleh dikembangkan. Okey, jadi dia boleh dikembangkan lagi menjadi seekor anak burung. Dia boleh dikembangkan lagi seekor anak burung merpati. Merpati cikgu tambah sikit. Jadi kat sini frasa ni adalah frasa ni adalah binaan daripada sekurang-kurangnya satu patah perkataan, satu patah perkataan, dan dia berpotensi untuk menjadi deretan. Deretan ni maksudnya kita boleh tambah lagi perkataan lain. Seekor burung, burung merpati, seekor anak burung merpati. Jadi perkataan tu, dia boleh dikembangkan. Sebab tu dia cakap sederetan perkataan. Ni. Sederetan perkataan. Maksudnya daripada satu perkataan tu kita boleh dikembangkan, kembangkan. Itu adalah frasa.